Okey Cik Shuib, berkenaan dengan kolom untuk bahagian record sale ni, status bayaran, payment type and job type. So dekat sini kan dia ada drop down list. So kebiasaannya kalau kita nak insert a new row, so just klik kanan kat sini, insert. So kat sini akan insert lah kan. So yang ni akan automatic. So misal kata tak ada, contohlah katakan bahagian sini ada. Okay, this one ada. Macam contoh due kan. This one tak ada. Untuk yang bahagian ke bawah ni tak ada. Ataupun bahagian mana-mana lah. So ambil yang atas sahaja. Contoh kita remove yang ni dulu. So drag yang mana ada tu ke bawah. Maksud dia macam ni. Kejap kita tunjuk. Macam ni. Drag ke bawah macam tu. Sampai yang dekat row yang tak ada tu lah. So nanti kalau contoh satu. Contoh kat sini kan. Yang ni ada. Yang ni tak ada. So make sure yang ni drag ke bawah yang macam ni. So nanti yang ni akan ada balik drop down list lah. So biasanya kami tak sure yang tu dia punya apa jadi tu sebab apa, kami tak pasti. Cuma kalau tak ada, just drag daripada atas ke bawah. Supaya yang mana yang tak ada tadi adalah. So dia akan ada bahagian drop down list tu. Nanti boleh cuba try tengok. Okay, thank you.